Maaf puan, duit puan jatuh. Terima kasih sebab pulangkan. Tapi kenapa awak tak ambil je duit ni? Tak boleh itu kan duit puan. Mencuri itu salah. Wah, baiknya awak. Nah, ambil duit ni. Pergi beli makanan ya. Yahoo! Terima kasih kepada puan tadi sebab dia Yen dapat beli makanan untuk hari ni. Tolong saya lapar. Atuk okey ke? Atuk lapar. Tak apa Atuk, nak ambil makanan Yen ni. Terima kasih Yen, baiknya hati kamu. Sama-sama Atuk. Harap-harap ada makanan sedap kat sini. Hei Atuk, awak makan kat kedai saya tapi tak bayar. Maaf, tapi Atuk lupa. Saya akan kerjakan awak. Tolong jangan marah Atuk, dia hanya orang tua yang lapar. Habis tu siapa nak bayar makanan tu? Tak apa, biar Yen kerja kat kedai awak sebagai ganti duit makanan Atuk. Yen tak payah kerja sini sebab saya akan bayar semuanya. Awak kenal Atuk ni? Dia sebenarnya Atuk saya. Tapi Atuk saya nyanyuk dan dia selalu lupa semua benda. Saya perlukan orang untuk jaga Atuk masa saya kerja. Yen nak kerja dengan saya tak untuk jaga Atuk saya ni? Macam mana semua? Patut tak Yen terima kerja ni?